dengan Cik Wan Ahmad Pengasas Wan Ahmad dia. Wawonya, tapi kita bagi beliau berehat seketika dan kita nak tahu tentang kejayaannya. Benar. Jom kita saksikan di Sebalik Tabir. Di Sebalik Tabir. Dalam dunia pengangkutan yang semakin mencabar, keperluan terhadap sistem mobiliti yang cekap, selamat dan mampan menjadi keutamaan pelanggan. Berpangkalan di Elmina Shah Alam, GVT Sendirian Berhad, anak syarikat Go Auto Motors Group Sendirian Berhad yang diasaskan oleh Wan Ahmad Wan Omar pada tahun 2013, tampil sebagai syarikat automotif Bumiputera dengan visi untuk memacu mobiliti masa depan. GVT bukan sekadar membekalkan kenderaan, sebaliknya menawarkan penyelesaian mobiliti yang menyeluruh dan dirancang rapi bagi memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan. Kami bukan hanya syarikat otomotif yang menjual kenderaan, tetapi juga kami merupakan penyelesaian kepada mobiliti keseluruhan untuk pengangkutan awam. Kita menjual kenderaan komersial, penyelenggaraan, servis dan membangunkan produk ataupun buat produk development yang sesuai dengan keperluan market. EV truck。现在就是中国电子电动车发展。 Disokong lesen Energy Efficient Vehicle EEV daripada Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI sejak 2014, GVT telah membekalkan lebih 10,000 kenderaan kepada sektor awam dan swasta. Menawarkan portfolio produk yang komprehensif, merangkumi kenderaan komersial, elektrik dan diesel seperti van dan bas, GVT kini turut melangkah ke pembangunan sistem kereta api udara atau Skytrain. Memperoleh kepercayaan yang tinggi melalui kerjasama dengan jenama antarabangsa seperti Yutong, Higer dan EPN. GVT menekankan aspek kualiti, kecekapan dan kelestarian alam sekitar dalam setiap penyelesaian yang ditawarkan. Masyarakat Malaysia sendiri belum dapat menerima sepenuhnya untuk menggunakan kenderaan EV ini. EV adalah satu era baru yang mana dia memberikan penjimatan yang lebih optimum berbanding dengan penggunaan diesel dan petrol. Sekarang ke arah untuk public transport dan juga penerimaan masyarakat tentang penggunaan EV, terutamanya dalam bidang perniagaan menggunakan van EV. Jadi mereka dapat menjimatkan kos.